Di lautan kita, ada satu wira yang sering kita tak perasan. Jom kita kenal wira ni. Rumput laut? Rumpai laut? Bunyi macam sama kan? Tapi sebenarnya ia sangat berbeza. Jom kita tengok. Senang je. Rumput laut ni macam rumput biasa. Ada akar, ada bunga. Rumpai laut pula alga je. Jadi, kenapa ia penting? Sebab rumput laut ni macam adiwira. Ia tapis air dan lindungi pantai kita. Dan kuasa terhebatnya, ia simpan karbon 2 kali ganda lebih banyak daripada hutan. Hebat kan? Tapi, wira ni dalam bahaya. Di kampung penibawaan Sabah, bila ia hilang, semuanya berubah. Bila rumput laut tiada, ikan dan penyu pun lesap. Pendapatan mereka terjejas teruk. Tapi, mereka tak putus asa. Komuniti dan saintis, mereka bangkit berjuang untuk kembalikan wira laut mereka. Seramai 19 orang wira dari kampung tu sendiri dilatih untuk mengetuai misi pemulihan ni. Macam mana caranya? Mudah je. Guna sains dan pengetahuan tempatan untuk tanam semula harapan mereka. Perlahan-lahan, kehidupan kembali. Ikan-ikan mula pulang, membawa sekali harapan baru untuk masa depan mereka. Kisah ini bukti kuasa komuniti. Kalau satu kampung boleh pulihkan ekosistem, bayangkan apa lagi yang kita mampu.